Ini nasi goreng apa bang? Ni kita buat nasi goreng ayam. Goreng ayam bang. Yang tadi bestseller kat sini bang. Ya betul. Naik bau dia. Ni kalau tak betul-betul boleh sini. Itulah. Boleh patah bos saya ni bang. Jadi laju lah nasi goreng ayam, nasi udang. Sehari boleh buat apa pinggan bang? Nasi goreng saja. Tak tentu. Tak tentu bang. Kalau ramai lah. Kalau tak ramai duduk je lah dia. Yalah betul. Saya duduk kadang-kadang tak ada. Yang makan tadi pun pedas ni. Oh, apa dah Ini saya warung Wak Zarin tadi Kelang. Buka 3 orang lah sampai malam. Ada customer lah. InsyaAllah ada. Sebab kita memang daripada handphone dia makan Oh. Pedas makan berasap ni. Berapa 11 tahun dah bang? Masak goreng. Kalau goreng ni saya rasa dalam 16, 17, 18, 19 tu kot. 19 tahun dah kot. tahun ni bang. Sebab saya daripada handphone dia makan sana pun dah berapa tahun dah sebelum saya kahwin. Sekarang dah kahwin dah anak kedua. Kahwin yang pertama lah bang Ya betul. Sama je. Pertama tak ada kedua bang. Allah, pusing kat sini memang puas hati bang. InsyaAllah. Ini bukan apa. Bukan dalam video je bang. Tak ada. Memang macam ni bos Orang dia. makan sini macam ni dapat. Tak ada dalam video lain, kat luar lain. Dapat lain tak ada bang. Limun dengan ayam. Ayam nasi ayam lah. Ayam macam ayam. Okey. Dia punya set. Sup dengan cili dia. Kalau macam ni apa tak? Beli RM9. RM9 je. RM9 saja. Alright. Kat mana nak dapat? Dekat Taman Intan, Jalan Sungai Rasa. Okey.